Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Agit Andam Hakimi Besharin daripada Sekolah Taman Uduri ingin menyampaikan sebuah subtopik yang ada di dalam buku sejarah tingkatan 4. Subtopik yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah subtopik 5.2 Faktor Perubahan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Terdapat 3 faktor umum yang menyebabkan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu terjadi. Antaranya ialah penentangan orang Melayu terhadap Malaya Union. Orang Melayu, golongan sediakawan dan Raja-Raja Melayu berganding bahu untuk menentang penubuhan Malaya Union. Hal ini kerana penubuhan Malaya Union telah mengakibatkan kesan-kesan buruk kepada orang Melayu dan Raja-Raja Melayu. Seterusnya, cadangan daripada Raja-Raja Melayu dan UMNO. Mereka memberi cadangan untuk menerkakan persekutuan daripada wilayah jajahan kepada wilayah naungan. Faktor terakhir adalah mereka mendapat sokongan daripada pihak British. Pihak British memberi sokongan kepada penubuhan tanah Melayu tersebut kerana akan mewujudkan kestabilan, keamanan dan kewujudan ekonomi yang baharu. Itu sahaja yang saya akan sampaikan pada hari ini. Saya harap semua rakyat Malaysia mempelajari ilmu sejarah kerana dapat menyemerakkan lagi semangat patriotik dalam diri mereka. Sekian, terima kasih.